Saya menonton satu video yang dibuat oleh seorang ustaz. Kononnya kita harus sokong calon Perikatan Nasional kerana parti Perikatan Nasional berbanding dengan parti Barisan Nasional adalah golongan majoriti umat Islam. Kita harus memastikan kuasa umat Islam itu lebih kuat. Ini satu pembohongan yang nyata kerana Barisan Nasional hari ini berada dalam konteks kerajaan perpaduan, dan kerajaan perpaduan merupakan kerajaan yang dibina atas titah yang di-Pertuan bagi memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terpelihara selepas daripada PRU lepas, apabila tidak ada satu parti pun yang mempunyai jumlah yang cukup untuk membentuk kerajaan. Namun dalam pembentukan kerajaan tersebut, bukan sahaja UMNO ataupun DAP yang disebut sebagai dua parti seolah-olah yang membentuk kerajaan hari ini. Dia adalah gabungan 18 parti politik daripada 20 parti politik yang mempunyai wakil dalam parlimen. 18 setuju dengan titah yang di-Pertuan Agong. Hanya dua saja parti yang tidak setuju, iaitu PAS dan Bersatu. 18 parti yang membentuk ini akhirnya mewujudkan 148 ditambah dengan ahli-ahli parlimen yang kemudiannya daripada Parti Perikatan Nasional menyokong kerajaan perpaduan menjadikannya 154. 82 adalah ahli-ahli parlimen orang Islam. Maknanya majoriti besarnya adalah orang Islam. Di mana yang dikatakan kerajaan hari ini adalah kerajaan minoriti orang Islam. Ini satu pembohongan. Bukan itu saja. Daripada 31 menteri-menteri kabinet, 21 adalah menteri yang beragama Islam. Yang dikatakan DAP menguasai kerajaan. Di mana DAP menguasai kerajaan? Hanya 5 orang saja menteri daripada DAP. UMNO walaupun hanya 26 saja, 30 mewakili Barisan Nasional. Kita mempunyai 7 orang menteri. Dan di mana yang dikatakan Islam ataupun Melayu terancam? Bagi satu contoh saja. Dasar Islam ataupun dasar Melayu Bumiputera yang hari ini kerajaan perpaduan mansuhkan. Satu contoh. Tak ada. Bahkan banyak dasar-dasar baru diperkenalkan hasil inisiatif dari pimpinan-pimpinan UMNO.